Dalam pembuatan kopi ni, korang perasan tak kadang-kadang kan bila macam korang dah grind kopi tu halus tau. So korang punya environment ni dia ada kipas kan, sana sini ada kipas. So dia akan jadikan korang punya kopi terabur dekat atas tempat korang buat kerja ni. Jadi bila korang lap pakai kain basah ke apa, dia akan jadi lagi comot tau. So cara aku gunakan vacuum yang macam ni Vacuum ni sebenarnya vacuum untuk kereta, tapi aku gunakan untuk macam vacuum kopi. Sebab apa? Sebab dia punya corong atas ni halus macam ni. So dia boleh masuk celah-celah tempat-tempat, macam celah-celah tempat korang buat kerja. So dia boleh masuk Okay. So dia brand Xiaomi. Untuk yang selalu tengok video aku tahu aku ni antara pengumpul barang-barang Xiaomi jugalah. Sebab barang Xiaomi ni bagi aku, barang dia agak intelligent juga bagi aku. Okay. So kita on dia ada ada dua speed. Okay. So bila kita on, sedut je lah. Jadi benda ni dia punya kuat dia bukan macam vacuum biasa yang korang tengok tau. Kadang-kadang banyak kan iklan kan vacuum yang kecil-kecil tu. Tapi yang ni kekuatan dia tak sama dan dia punya solid dia kalau pegang pun lain lah beza dia. Okay. So nak dapatkan vacuum ni sesuai untuk nak vacuum dalam kereta, sesuai vacuum tempat celah kecil-kecil macam tempat buat kerja ni ataupun tempat meja komputer pun sesuai. Okay. So kalau nak dapatkan vacuum macam ni, tengok kat bawah.